Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puan Mas, seluruh sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih sudi memberikan komitmen kepada segmen Ibrah kita pada petang ini. Dan izinkan saya untuk terus menyambung fasa-fasa akhir kepada kisah perjuangan Nabi Allah Yusuf ini. Walaupun fasa akhir Mas tetapi orang kata last but not least. Belum lagi tamat, belum lagi tamat. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa panjang sungguh kita punya slot-slot Nabi Yusuf ini. Sebab pertamanya kita sebenarnya bukan bincang tentang cerita itu sebenarnya. Kita nak ambil moral. Kita nak berbincang tentang kita dan masalah kita yang ada pedomannya di dalam cerita Nabi Yusuf. Dan seperkara lagi, ini bukan cerita yang diada-adakan ataupun cerita yang tidak ada asas. Ia adalah cerita di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk kepada kita, petunjuk kepada kita untuk bersikap, berakhlak dengan akhlak yang lebih baik, insya-Allah. Jadi sidang pendengar semua, hari ini kita nak ambil 5 pelajaran secara ringkas daripada peristiwa yang membabitkan Nabi Yusuf bukan lagi menjadi banduan dalam penjara, bukan lagi menjadi orang yang tertawan, tetapi menjadi seorang penguasa, seorang menteri, seorang yang diberi menjadi seorang yang hebat, somebody di dalam kerajaan Hyksos atau kerajaan Mesir. Saya 3 hari lagi akan ke Mesir, Puan Mas, dan dapat rasa jugalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para Yahudi Ahlul Kitab, boleh tak anda ataupun kamu menerangkan pada kami bagaimana ceritanya Banu Israel itu berhijrah ke Mesir. Dan sebenarnya inilah kisahnya, iaitu kisah Nabi Yusuf sebagai seorang penguasa, sebagai seorang menteri, di mana akhirnya beliau telah membuat reunion, menyatukan semula semua ahli keluarganya, ibunya, ayahnya dan seluruh 10-11 orang adik-beradiknya di bumi Mesir. Kerana waktu itu Palestin menghadapi musim kemarau yang sangat dahsyat dan seluruh negara-negara berhampiran Mesir menghadapi musim kemarau yang sangat dahsyat. Tetapi Mesir ini di bawah kepimpinan Nabi Yusuf sebagai menteri kewangan dia berjaya survive. Dan apa yang saya nak sebutkan di pertama ini, sidang pendengar, kita belajar daripada Nabi Yusuf di dalam ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-68. Ini fokus kita dalam masa yang sangat terbatas ini. Saya ulang sekali lagi, fokus kita adalah sekitar pada ayat 58, maafkan saya, 58 hingga ayat yang ke-66. Ini kalau kita baca, dan saya harapkan kita semua ada kesempatan untuk belik baca, kita akan mengeluarkan di sini paling kurang 5 pelajaran besar mengenai Nabi Yusuf AS. Pertama, seorang pendakwah yang mahu berdakwah mesti cakapnya serupa bikin. Dia mesti menunjukkan, dia mengotakan apa yang dia cakap. Dan Nabi Yusuf orang yang bukan sekadar mentadbirkan mimpi dan meramalkan masalah yang akan berlaku kepada negara Mesir, iaitu negara ini akan ditimpa dengan 7 tahun kesuburan, kenikmatan, kemajuan yang sangat hebat daripada pertanian. Dan dia juga memberitahu Mesir ini akan dilanda selepas itu 7 tahun kemarau yang sangat dahsyat. Nabi Yusuf bukan sekadar memberitahu, mentadbir mimpi berdasarkan petunjuk ilahi, tetapi dia sendiri telah memimpin bahagian kewangan Mesir. Dan sehingga digambarkan di dalam ayat 58, ramai orang dari negara-negara luar datang ke Mesir untuk mendapatkan bantuan bekalan gandum. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Mesir di bawah pentadbiran kewangan di bawah Nabi Yusuf akhirnya berjaya untuk mengumpul kekuatan bekalan gandum yang mencukupi, sehingga bukan sekadar rakyat Mesir yang ditimpa kemarau hebat, bahkan seluruh negara-negara di luar yang berhampiran, bahkan negara Palestin, iaitu negara asal usul Nabi Yusuf ni, asal usul adik-beradiknya dan Nabi Yaqub ini pun datang kepada Yusuf. Sidang pendengar, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Nabi Yusuf walaupun tidak digambarkan di dalam Al-Quran, bagaimana 7 tahun yang subur itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Bagaimana Yusuf memimpin dan membuat saving. Dalam bahasa sekarang dikatakan buat saving. Dapat kenikmatan hebat 7 tahun, tetapi jangan duk berbelanja lebih daripada
yang diperlukan. Jadi saving itu, simpanan gandum itu telah berjaya menyebabkan Mesir survive ataupun melepasi fasa-fasa kritikal another 7 years. 7 tahun yang selepas itu, iaitu kemarau dahsyat. Sehingga dengan bekalan ini, Mesir memberikan, Nabi Allah Yusuf memberikan kelebihan yang ada kepada bekalan gandum ini juga kepada negara lain. Seperti apa yang dapat dimaksudkan daripada ayat ini, di mana adik-beradiknya, yang kita sedia tahu, adik-beradik Yusuf yang perangainya disebut oleh para ulama, inilah asal-usul Banu Israel punya perangai. Yahudi laknatullah yang ada pada saat ini, Yahudi Zionis maksud saya, semuanya bertitik tolak daripada adik-beradik Yusuf ni lah. Inilah Mas saya nak sebutkan. Kita ni Allah Ta'ala uji dalam soal nak berdakwah. Allah uji orang paling hampir dengan kita. Betul. Nabi Yaqub, dia ada anak sehebat Nabi Yusuf. Dia juga ada anak 11 orang adik-beradiknya, sedemikian perangainya, teruknya, penyakit hatinya. Nabi Yusuf nak berdakwah, dia tahu perkara paling utama yang perlu didakwah, ditegur adalah adik-beradiknya sendiri. Dan kita akan melihat hasil daripada kekuasaan yang diberikan Allah. Wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah Allah memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Nabi Allah Yusuf tidak menggunakan kuasa ini untuk membalas dendam kepada adik-beradiknya. Ini perkara yang sangat mahal yang boleh kita belajar. Betul. Dia telah bertindak untuk menegur, mendidik, biar mereka sedar. Dalam bahasa Kedahnya, biar diorang ni sedar bahawasanya mereka perlu tidak mengulangi dan bertaubatlah kepada Tuhan. Ini hebat Nabi Yusuf yang akan kita saksikan di hujung cerita ini nanti. Jadi yang pertama, kita dapat belajar secara tersirat. Nabi Yusuf berjaya manage ekonomi dengan sangat hebat. Ini menunjukkan agama ini mempunyai perhatian besar kepada ekonomi. Al-Quran memberikan perhatian besar kepada ekonomi. Dan ekonomi Mesir waktu itu dipimpin oleh bukan calon-calon orang, bahkan oleh seorang Nabi. Satu, cakap serupa bikin. Yusuf membuktikan Mesir berjaya survive di dalam kedahsyatan kemarau panjang. Kedua, saya sebut sikit di sini Mas ya. Kalau kita perhatikan kronologi, kita duk bincang panjang Nabi Yusuf ni. Dihumban dalam telaga 3 hari, gelap gelita. Kemudian perjalanan ditemui oleh pedagang, dibawa dan dijual di Mesir. Saya duk kira perjalanan daripada Hebron ke daripada Palestin nak tuju ke Mesir ni Yati. Kairo ni, Kahirah ni yang saya nak pergi ni. Perjalanan mengambil masa pendek kata bagaikan KL ke kampung saya lah, Kelantan. 400 lebih kilometer. So, masa itu tak kenderaan. Tak ada kenderaan. Kita kena bayangkan ini cerita 3,000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini tak boleh nak dibayangkan bagaimana mereka telah mendatangi Mesir kerana mereka tahu. Ini hebatnya Nabi Yusuf. Dia dikenali dan diketahui dia telah memberikan bekalan gandum kepada ramai orang. Sehingga adik-beradiknya datang ke Mesir dan digambarkan dalam ayat ini, fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf kenal adik-beradiknya ini datang menghadapnya dan dia terkejut, ya Allah, adik-beradikku ni. Tapi mereka tidak kenal Yusuf Tapi mereka tak kenal. Mereka tak kenal. Dan Yusuf alaihi salam, dia kenal siapa muka-muka ni. Muka-muka ni lah yang telah menyebabkan aku berpisah dengan ayah aku dan adik kandungku Bunyamin 30 tahun lebih. 3 hari dalam telaga gelap. Dijual perjalanan daripada Palestin menuju Mesir. Maknanya dalam kafilah dagangan tu, dalam bahasa sekarang panggil bisnes orang. Maknanya jual dua orang. Masih kecil lagi salah. Dia kecil, umurnya 12 tahun. Kemudian dijual sebagai hamba abdi. Kemudian dibeli oleh menteri Mesir dan hidup dalam istana. Boleh dikatakan senang sedikit di dalam istana. Dan hidup daripada 12 sampailah falamma balagha asyuddah, sampai dewasa. Diberikan kerasulan, hampir umurnya pada waktu ini disebut oleh setengah para ulama 25 tahun. Maknanya lebih daripada 10 tahun duduk dalam istana dan digoda oleh Zulaikha. Tadi ada nasyid Zulaikha tadi. Digoda oleh Zulaikha dan entah macam mana nak jaga maruah, maka orang-orang kenamaan ini memenjarakan Yusuf. Dalam penjara pula lagi 10 tahun Mas. Tiba-tiba dibebaskan kerana dia ada keupayaan untuk mentakbirkan mimpi dan mampu untuk melaksanakan agenda apa yang ditakbirkan. Pendek kata berpisah 30 tahun. Inilah dia muka-muka menjadi puncuk. Kalau kita berada di tempat Yusuf, kita akan menggunakan kuasa yang ada ni sama ada
kita penjarakan terus. Korang semua ni korang ajar. Ini korang yang bertanggungjawab buat kat aku. Aku nak perkenalkan pada korang semua, inilah Yusuf yang korang humban dulu. Itu dia. Tetapi Yusuf tidak menyebut namanya. Dia menyembunyikan dahulu. Dia tidak memberitahu namanya Yusuf. Dan dia telah bertindak, tuan-tuan, untuk makluman, Nabi Yusuf ni sangat bijak. Dia tahu kalau dia terus berikan bekalan gandum kepada adik-beradiknya ini dan adik-beradiknya pulang ke Palestin, adik-beradiknya tak akan kembali menghadapnya lagi. Dan Bunyamin pun, untuk makluman, adik-beradik Yusuf telah datang ke Mesir ini tanpa membawa Bunyamin. Dia tidak membawa Bunyamin kerana Bunyamin ini panjang ceritanya, Mas. Bunyamin mengalami nasib sama seperti Yusuf. Dia disayangi oleh ayahnya Nabi Yaqub dan dia ni adik kepada Nabi Yusuf yang sangat comel, lebih kurang macam tu. Tetapi begitu didiskriminasikan, ini perangai Yahudi biasalah, didiskriminasikan oleh adik-beradik mereka ini dan mereka tidak membawa Bunyamin bersama dan Bunyamin masih lagi kecil sebenarnya. Jadi Yusuf ini dia sangat bijak. Dia kata, aku tidak akan memberikan kepada kamu bekalan gandum ini buat kali kedua pada masa akan datang kalau kalian datang tanpa Bunyamin. Sebab satu perkara yang sangat hebat di sini, Mas dan sidang pendengar, Nabi Yusuf sangat adil. Sangat adil, dan pada waktu ini kalau kita faham dengan mendalam, sistem barter digunakan. Maknanya kamu nak ambil bekalan gandum daripada simpanan kerajaan Mesir di bawah Yusuf yang memegang kewangan dan ekonomi. Dia tak boleh dapat free-free. Anda kena memberikan modal. Anda kena menawarkan produk anda, apa yang telah anda usahakan, tukar-tukar. Perniagaan barter, maknanya tukar barang-barang. So kamu berikan barang yang kamu hasilkan, kami tawarkan gandum untuk kamu. Dan kalau kamu, ahli keluarga kamu 10 orang yang hadir di sini, kami bagi 10. Kami beri 10 timbangan gandum seberat unta. Jadi kalau tak ada orang yang datang, kami tak boleh bagi timbangan lebih daripada 10 orang. Sebab yang datang 10 orang saja. Kalau nak yang ke sebelah, mana Bunyamin? Ini dia Yusuf bijak. Dia kata macam ni, kalau kamu datang, pada masa akan datang, Bunyamin tak datang, bukan setakat aku tidak akan memberikan hak untuk Bunyamin, bahkan aku tak bagi langsung. Di mana Nabi Yusuf mengatakan, fa illam ta'tuni bihi falaikayna lakum 'indi wala taqrabuni. Datang ke Mesir pun jangan. Tegasnya Nabi Yusuf, dia kata, kalau kalian datang sekali lagi ke Mesir dan kalian tidak membawa Bunyamin, maka satu apa pun kalian tidak akan dapat daripada gandum ini. Untuk makluman sidang pendengar, adik-beradik Yusuf ini sebenarnya ini modul Nabi Yusuf lah. Bagi saya bukan modul, tapi ini modul Allah. Allah memberitahu pada Nabi Yusuf supaya jangan terlalu cepat nak menunjukkan siapa anda, iaitu Yusuf. Dan Yusuf sangat hebat, dia tidak terus bertindak respon memberitahu namanya Yusuf dan terus mungkin nak mengajar adik-beradiknya. Mungkin dia boleh terus penjara kan, padan muka korang. Dulu korang humban aku dalam penjara, korang lah punca aku duduk dalam telaga, aku nak korang semua masuk dalam telaga. Dia tidak ada macam tu. Ini bukan Yusuf, ini mungkin kita. Yusuf tidak macam itu. Dan apa yang menarik Mas dan sidang pendengar, Yusuf tidak bersegera untuk mengarahkan adik-beradiknya sebab dia dapat kenal, ini adik-beradik aku ni. Apa cerita ayah aku ya? Macam mana Nabi Yaqub AS, ayahku yang ku sayang. Dia tidak terus mengarahkan adik-beradiknya, aku arahkan kamu semua pulang segera ke Palestin dan bawa terus ayah saya dan Bunyamin bersama. Dia tidak cepat melulu untuk terus membawa ayahnya kembali ke Mesir. Sebab boleh jadi kalau Yusuf memerintahkan macam tu, ataupun memerintahkan supaya terus memerintahkan dibawa ayahnya terus, maknanya terus dibawa satu keluarga kembali ke Mesir sebab Yusuf mahu menyelamatkan keluarga dia. Kita kena faham satu perkara sidang pendengar, subhanallah. Bagi saya antara tanda kejayaan seseorang bukanlah dengan dia dapat kecemerlangan 4 ke 3.5 ke ataupun dapat kerja hebat. Itu bukan kayu ukur kemenangan, kayu ukur kejayaan. Seseorang yang berjaya, kita ambil Nabi Yusuf sebagai benchmark, adalah kejayaannya dirasai, dinikmati bersama dengan adik-beradiknya dan ibu dan ayahnya. Tuan-tuan akan saksikan di hujung daripada cerita Yusuf, berlakunya reunion. Di mana Nabi Yusuf bijak, dia bukan sekadar mampu mengembalikan ibu dan ayah dan Bunyamin ke sisinya, bahkan kepulangan adik-beradiknya ke Mesir dalam keadaan mereka telah mengalami satu proses takdib, satu proses teguran, pendidikan, dakwah yang sangat seni,
yang sangat hebat dibuat hasil daripada kepintaran Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang penting menyebabkan para ulama kata berdasarkan tafsir ayat, hampir 4 kali adik-beradik Yusuf ni datang ulang alik ke Mesir. Kali pertama yang tadilah, dia datang. Dia dapat gandum tu, tapi dia tak bawa Bunyamin. So dia telah diancam oleh Nabi Yusuf, korang tak dapat lagi akan datang. Dan apa yang menarik Mas dalam Quran, apa yang menarik, Nabi Yusuf digambarkan di dalam Al-Quran, dahlah dia bagi gandum, bahkan dia memulangkan tanpa disedari oleh adik-beradiknya ini barang-barang yang diorang cagarkan tadi tu. Untuk pertukaran tadi, mata tadi. Walamma jahazahum bijihazihim qala atuni bi akhil lakum. Pendek kata, Nabi Yusuf yang ni dia telah menggunakan kaki tangannya untuk senyap-senyap masukkan balik barang-barang diorang tadi dalam barang-barang gandum diorang ni, supaya bila diorang balik ke Palestin, diorang tak sedar. Diorang bukan sekadar terkejut dengan barang yang diorang telah dikembalikan oleh Yusuf ini, tetapi mereka akan memahami Nabi Yusuf ni sangat baik. Dan memang Nabi Yusuf ni, diorang tak tahu itu Yusuf. Menteri Mesir ni memang nak supaya diorang kembali segera. Buktinya apa? Ni barang-barang dah kami bekalkan, tak ada alasan lah tak kembali dengan segera. Adalah maksudnya nak adalah barangnya kan. Kalau tak ada barang tu Raja Mesir ataupun Nabi Yusuf ambil, diorang kena cari barang dulu. Diorang kena jahit something ke untuk datang lagi, dan mungkin lambat lagi. Tapi untuk cepat, maka dipulangkan semula. Jadi Yusuf sangat hebat. Ini modul daripada Allah Taala. Jadi apa yang saya nak sebutkan, yang saya nak sebutkan di sini, saya lupa nak sebut tadi, dikembalikan juga kepada dia sendiri yang telah memberikan kepercayaan kepada anak-anak mereka, anak-anaknya. Ini sikap kalau dalam situasi sekarang lah. Saya bagi contoh Mas, seorang suami yang dapat satu pekerjaan baru, kerja dekat satu tempat minyak, pelantar minyak yang jauh. Kita boleh faham macam mana akan balik ke rumah berapa bulan sekali, berapa minggu sekali. 6 bulan sekali. So 6 bulan sekali kemungkinan nak kena beritahu isteri. Orang nombor 1 dia beritahu macam ni, yang abang kena kerja di pelantar minyak ni, jauh sangat. Ayang faham lah. Satu. Bagaimana pula dengan suami yang kedua, yang abang kena kerja di pelantar minyak dan jauh, dan mungkin balik ialah sebulan sekali. Kita fikirlah macam mana sama-sama. Kita cuba fikir macam mana nak selesaikan. Beza ke tak Mas? Beza. Isteri rasa macam mana dengan orang pertama? Oh, aku kena fikir sendiri. Betul. Macam mana aku nak buat? Oh, kiranya ni silap aku ni berkahwin dengan dia. Tapi kalau di pihak yang kedua, dia menyandarkan ini sebagai tanggungjawab bersama. Jadi perhatikan ayat Yusuf 64 ini, ya Allah. Ayah menyandarkan kesilapan didikan anak tu mungkin kepada dirinya juga. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang saya nak sebut tadi, dia sanggup sekali menipu, tak ada jaminan kita tak akan menipu lagi. Betul. 30 tahun terus dengan perangai menipu. Dan bukan sekadar diorang, cucu-cucu diorang akan terus menipu. Inilah Israel pada hari ini, sedang mendengar. Perangai tu ada pada diorang, sombongnya, belagaknya, sanggup menipu. Dan diorang kata kepada ayah mereka, ayah, kita ni tak dapat bawa balik gandum ni sebab kita tak datang dengan Bunyamin. Jadi ayah kena benarkan kami bawa Bunyamin lah. Dan digambarkan di dalam ayat ini, Yusuf, Nabi Yaqub pada awalnya telah bertegas, aku tak akan berikan Bunyamin kepada kamu dengan apa cara sekalipun. Kemudian digambarkan dalam ayat seterusnya, anak-anak diorang ni tak putus asa. Tidak berputus asa, wa inna la fa'ilun. Diorang dah berjanji dengan Nabi Yusuf, kami akan buat apa cara, Yaqub ayah kami akan benarkan juga Bunyamin. Tengok musuh-musuh Allah Ta'ala ni, supaya hajat tu tercapai Ustaz. Kalau musuh-musuh Allah ini yang saya nak sebutkan, kita jangan anggap ni cerita anak adik-beradik Yusuf saja. Ini cerita tentang musuh-musuh Allah sepanjang zaman. Mereka akan berusaha dengan gigih untuk memujuk umat Islam, orang-orang beragama, supaya tunduk kepada agenda mereka. Dan ini digambarkan macam mana mereka berusaha keras, different ways, untuk menipu dan membuatkan Bunyamin itu bersama dengan mereka. Dan walamma fatahu mata'ahum wajadu bada'atahum. Lepas diorang jumpa ayah dan diorang give up, ayah tak benar kan, diorang pergilah cek barang. Cek barang. Yusuf, ataupun diorang tak tahu Yusuf, minta maaf, Menteri Mesir tadi mengembalikan barang-barang kita. Nampak gaya ada bukti lah kita nak tunjuk pada ayah. Jadi diorang bagi tahu pada ayah, ayah, mana beri hadhihi, ayah nak bagi, ayah, kami nak bagi tahu apa lagi ayah?
Ni barang-barang ruddat ilaina, dikembalikan kepada kami. Kononnya. Sebab Bunyamin punya pasal. Tengok, Bunyamin punya pasal, kami tak dapat apa yang ayah mahu kami pergi ke Mesir dan dapatkan gandum. Tengok perangai. Diorang sepatutnya bagi tahu, baiknya Menteri Mesir pulangkan gandum dan barang-barang sekali. Supaya dapat timbangan, dapat gandum double nanti. Tetapi mereka tak bagi tahu. Yang mereka bagi tahu, kami dihalang daripada dapat gandum. Dan lebih daripada itu, barang-barang ni dipulangkan semula pada kami. Dan gandum itu tidak diberitahu kepada Nabi Yaqub AS. Tapi sebenarnya Nabi Allah Yaqub ni, disebut oleh para ulama', dia sudah dapat kenal pasti. Sejak pada dulu lagi dia tahu dah, anak menipu ni dia tahu. Tetapi inilah prinsip seorang Nabi. Dia sudah terlalu tua pada waktu ini. Dia sudah terlalu uzur waktu ini. Dan dia hanya benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sidang pendengar sekalian, saya akan bincangkan pada minggu hadapan bagaimana fasa kedua di mana perjalanan perjalanan adik-beradik Yusuf ini menuju ke Mesir dengan Bunyamin. Di situ pula terlalu banyak pelajaran. Kenapa Nabi Yaqub memberikan supaya anak-anaknya berhati-hati. Masuklah Mesir dari pintu yang pelbagai. InsyaAllah kita kupas pada masa akan datang. Jadi itulah secara ringkas saya boleh sebutkan pelajaran daripada fasa pertama, Mas. Nabi Yusuf sebagai Menteri Kewangan Mesir. InsyaAllah. Ya, ramai rasanya yang rasa macam agak kecewa ni Ustaz. Tiba-tiba saya pun rasa macam tak tahu apa yang berlaku seterusnya. Dan juga kepada pendengar yang mungkin ada persoalan nak bertanya kepada yang bagi Ustaz berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, anda boleh hubungi kami 0362051500. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Tuan dari Pulau Pinang. Siapa? Saya minta Ustaz terangkan sikitlah. Maksudnya sekarang ni kita dapat jelas kisah Nabi Yusuf AS mengenai pemimpinan, pentadbir, adil dan macam banyak akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa kita tak ambil silibus ni sebagai silibus di universiti dan di sekolah-sekolah? Satu. Yang kedua, ada tak selepas Nabi Yusuf AS dan Nabi SAW pemimpin-pemimpin yang ada sifat-sifat begitu? Saya rasa kalau kita dapat bentuk pemimpin itu, maka dunia ni aman. Assalamualaikum. Saya kira Mas, ini bukan soalan, ini cadangan yang sangat baik daripada saudara kita yang menelefon tadi. Yang pertama, kenapa tidak dijadikan silibus pendidikan? Perkara pertama yang kita kena rawat kepada masyarakat, kepada diri kita dan masyarakat, how do you see, determine what you will get. Macam mana kita melihat sejarah, itu menentukan apa kita dapat daripada sejarah. Apabila kita menulis sejarah, cara kita menulis sejarah itu pun sangat penting untuk kita muhasabah semula. Belajarlah daripada cara Allah membentangkan sejarah di dalam Al-Quran. Allah sangat mementingkan moral. Saya sebut di awal-awal dulu kan, sejarah bukanlah persoalan bila berlaku, di mana terjadi apa yang berlaku. Perkara paling penting adalah moralnya apa, pelajarannya apa. Jadi di peringkat SPM, di peringkat PMR, di peringkat UPSR, kita boleh mendidik anak-anak bangsa kita dengan sejarah. Tetapi sub-sub topik yang hujung tu paling penting, pelajaran daripada cerita ini. Itu yang penting. Saya bila ambil STPM Mas di dalam tingkatan 6 dulu, saya diajar untuk berfikir advance sikit daripada setakat objektifnya soalan. Contohnya, bilakah JWW Bush dibunuh? Kita jangan meneka ABC. Tapi bila di peringkat STPM, soalan yang sangat menakutkan para pelajar adalah soalan bincangkan. Ini menyebabkan kita memerlukan pemikiran kritikal, analytical, melihat yang tersirat pada tu surat. Yang pertama. Apabila kita melihat sejarah dengan betul, tiba masanya yang kedua, kita melihat Al-Quran sebagai sumber sejarah yang terbaik. Di mana Al-Quran adalah rawatan kepada masalah masyarakat pada hari ini. Betulkan cara kita melihat Al-Quran? Al-Quran sebenarnya problem solver kepada apa yang kita lalui pada hari ini. Dan apabila kita sudah membetulkan cara kita melihat Al-Quran, termasuk cerita-cerita sejarah di dalamnya, maka insya-Allah kita akan mengangkat cerita Nabi Yusuf sebagai model pentadbiran, model pemerintahan. Saya nak sebut di sini terlalu banyak model kita boleh ambil. Sebab tu Allah memilihnya sebagai sebaik-baik kisah. Nak bagi tahu model sebagai seorang pekerja yang terbaik boleh diambil daripada Nabi Yusuf. Seorang yang setia kepada tuannya,
model sebagai seorang pendakwah. Kita sudah kupas pada minggu lepas di dalam penjara hampir 15 teknik berdakwah ditonjol oleh Nabi Yusuf. Dan apa yang kita bincang sekarang adalah model sebagai seorang penguasa, pemimpin, pemerintah. Bagaimana akhlak sangat memberikan kesan besar. Sebab itu Allah mendiamkan apa yang berlaku kepada Mesir. Benarkah Mesir itu sebagaimana ditakbir dan diramalkan oleh Nabi Yusuf? Quran tidak sebut. Syekh Qutb rahimahullah mengatakan Quran tak sebut bagaimana keadaan Mesir 7 tahun yang subur, 7 tahun kemarau. Tidak disebut. Yang disebut adalah tiba-tiba saja adik-beradik datang bertemu dengan Yusuf. Lepas cerita penjara tu, next cerita adalah waja'a ikhwata Yusuf. Ini menunjukkan Allah mementingkan dalam soal penguasaan, kekuasaan pemerintahan, akhlak, integriti, amanah. Dan apa yang diceritakan oleh Allah adalah macam mana Yusuf melayani tetamu dan adik-beradiknya. Sangat detail. Sampai Allah Ta'ala menggambarkan, Syekh Qutb menunjukkan, dia membahagikan barang-barang tu pun Allah Ta'ala detailkan. Walamma jahazahum bijihazihim. Yusuf menyediakan barang-barang. Allah ceritakan dengan sangat detail. Padahal, kenapa tidak diceritakan keadaan Mesir betul ke sebagaimana diramalkan oleh Nabi Yusuf? Sebab Allah Ta'ala nak memberitahu aspek akhlak, aspek ketelitian dalam bekerja, aspek kecermatan, aspek integriti. Ini yang kita nak belajar. Dan yang kedua disebut oleh kita punya penelpon tadi. Zaman sekarang ni ada tak pemimpin yang macam Yusuf tu? Sebenarnya kita ada Nabi Yusuf dan kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bisnes. Kalau kita nak ambil Nabi Yusuf dari sudut ekonomi, kita boleh ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 12 tahun bagaimana Nabi bekerja dengan Khadijah. Umur 17 tahun membuat syarikat sendiri, berniaga sendiri. Bagaimana barang perniagaan telah untung lipat kali ganda. Banyak perkara-perkara tersirat di balik tabir Nabi bergelar Al-Amin. Semua gelaran ini datang daripada Nabi, karakternya sebagai seorang businessman. Jadi kalau kita mengambil Nabi Yusuf, kita mengambil Nabi-Nabi selepas itu yang pernah memerintah seperti Sulaiman. Ini cucu cicit kepada Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh. Maknanya keturunan para Nabi ini. Dan Nabi Muhammad SAW. Kalau tak mampu Nabi Yusuf untuk kaji bagaimana dia punya pengurusan ekonomi, sistem barter, sistem catuan, mengelakkan monopoli. Banyak rahsia yang saya sudah kupas minggu lepas. Bagaimana Yusuf ni bapa ekonomi dunia. Kalau dia teladani bagaimana takbiran mimpinya itu. Ambil Nabi Muhammad. Banyak buku yang sudah ditulis mengenai apa yang tersirat daripada Nabi sebagai businessman. Untuk memajukan sektor bisnes dan perniagaan kita secara berakhlak dan maju. Itu kita nak, insyaAllah. Dan mungkin kita boleh ambil satu daripada Facebook juga, Ustaz, dari Muhammad Syafiq. Kepintaran atau intelijen seperti Yusuf hari ini perlu dibentuk dalam diri umat Islam. Begitu juga sikap amanah dan integriti seperti yang Ustaz sebutkan. Jadi macam mana Ustaz melihat keadaan umat Islam pada hari ini berkenaan dengan mungkin amanah, integriti ni, Ustaz? Ya, soalan yang baik daripada saudara Syafiq. Kalau kita melihat situasi yang ada kepada saya, lebih suka memberikan fokus kepada para pemuda. Kerana mereka yang akan melapisi dan mewarisi negara kita yang kita sayangi, Malaysia ini. Antara yang kita hadapi adalah kewujudan dua sikap yang ekstrim. Ekstremis yang pertama adalah mereka yang saya boleh katakan sangat mementingkan akademik, sangat cemerlang dalam akademik. Dan kita nak orang macam ni sebenarnya. Kita nak orang yang straight A. Kita nak orang yang kerjanya cemerlang, gajinya besar, itu biasa. Tetapi sumbangan produktivitinya hebat. Kalau di peringkat pelajar, akademiknya cemerlang. Kalau di peringkat bekerja, dia adalah seorang yang membangunkan syarikat dengan sangat hebat. Tetapi kalangan golongan seperti ini kadang-kadang mereka tidak ada akhlak yang baik. Mereka belajar dengan sangat baik, tetapi mereka tak pandai nak bersosial. Mereka tak jaga solat. Mereka tidak suka majlis-majlis ilmu. Dan mereka mungkin juga, boleh saya katakan dalam bahasa anak-anak muda, couple dan sebagainya.
Dari sudut pihak yang dari satu sudut yang lain pula, maafkan saya ya, kedapatan yang begitu mahu menguzlahkan diri daripada pihak-pihak yang bermasalah ni. Maka beruzlahlah kita, menjagalah diri kita dan tidak mahu bercampur dengan masyarakat. Kalau bercampur pun, kita terus mengatakan apa yang kita nak sampaikan, iaitu syurga neraka. Kalau pakaian macam ni, kamu boleh masuk neraka. Kita terus lantang menyuarakan apa yang sepatutnya kita jadi, tanpa mengambil kira bagaimana latar belakang orang itu. Dia tidak memakai tudung. Terlalu banyak cerita di belakang tabir itu yang tidak kita dengar. Betul, Ustaz. Jadi sentiasalah bagi saya, kita pegang sungguh-sungguh kepada manhaj pertengahan. Kita menjadi seperti Nabi Yusuf, di mana dia seorang nabi, dia juga adalah seorang menteri. Dia seorang yang ada hafizun, seorang yang menjaga batasan-batasan syarak dalam pemerintahan dan pengurusan ekonomi. Dan dia adalah alimun, seorang yang kompeten, yang boleh melakukan kerja-kerja untuk menyelamatkan Mesir. Qala ja'alni ala khazainal ardi inni hafizun alim. Pendek kata, senang pendengar, jangan biarkan apa yang disebut fahaman sekularisme ini masuk dalam fikiran kita. Dunia terpisah daripada agama, agama terpisah daripada dunia. Kerana ini adalah fitnah yang paling besar di akhir zaman. Ya, jadi mudah-mudahan kita belajar daripada Rasulullah. Nabi adalah seorang pemimpin spiritual, murabbi yang hebat. Dan jangan lupa, Nabi juga adalah seorang Perdana Menteri, seorang Prime Minister, seorang pemimpin yang menunjukkan kepada kita model pemerintahan yang terbaik. Kita tidak ada pilihan. Kalau kita nak mencemerlangkan agama ini, tangani fungsi kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Kita bukan sekadar hamba Allah yang mesti terus sujud di atas tikar sejadah, tetapi kita adalah khalifah Allah, pemimpin yang akan memakmurkan dunia ini. Jadi kena lengkapkan diri kita dengan skill-skill kepimpinan, dengan kecemerlangan akademik, dengan kompetensi di tempat kerja, tetapi asasnya adalah kerohanian, integriti dan amanah. Dia tak boleh pisah, insya-Allah. Mudah-mudahan memberikan pedoman. Kita pun dah ada sedikit masa saja lagi, Ustaz. Sudah tak sedar masa dah sampai ke penghujung dengan ibrah kita pada hari ini. Jadi mungkin Ustaz nak berikan sedikit kesimpulan ataupun apa nak diperkatakan untuk hari ini dan mungkin juga untuk minggu hadapan, Ustaz. Ya, kalau saya boleh simpulkan, apa yang boleh kita belajar daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini adalah satu perkara yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia begitu memikirkan kaedah yang terbaik untuk menegur adik-beradiknya. Kita akan saksikan pada minggu depan bagaimana hampir berkali-kali adik-beradiknya hadir ke Mesir. Kali pertama tanpa Bunyamin, kali kedua dengan Bunyamin. Tetapi kali kedua ni lagi hebat modulnya, di mana Bunyamin dan adik-beradiknya dah sampai Mesir. So nak bawa baliklah gandum. Tapi nak bawa balik gandum double ni, Bunyamin tak boleh bawa balik pula. Sudah. Yusuf simpan Bunyamin. Sebab adalah sebabnya kita akan bincang nanti. Bayangkan perasaan ayah. Ayah dah pesan, kamu bawa Bunyamin ni jangan jadi macam Yusuf dulu. Tengok-tengok Bunyamin tak balik. Kali ketiga. Kali ni kemarau sangat dahsyat. Digambarkan oleh para ulama, kemarau sangat dahsyat sampai menekan adik-beradik ni untuk kembali ke Mesir. Dan kali ni Nabi Yaqub tidak berputus asa. Nabi Yaqub tak putus asa. Carilah Bunyamin. Tetapi Quran menunjukkan Nabi Yaqub sebut Yusuf dulu. Sebab dia tahu anak dia menipu dulu ni. Anak-anak menipu dulu dan dia tetap yakin. Dia tengok dekat dalam mimpi kan. Dulu-dulu Yusuf beritahu pada ayahnya, ayah saya tengok bintang sebelah ni sujud kat saya. Ayah tahu dah. Kesudahan cerita ni. Ayah tahu Yusuf takkan mati. Dan apa yang berlaku di mana Nabi Yaqub beritahu cari balik Yusuf kat mana. Walaupun anak-anak dia kata ayah ni apa, tak habis-habis dengan Yusuf. Yusuf tu dah tak ada. Ayah ni apa, gila ke apa. Kita akan tengok usulub Quran nanti macam mana. Dan cari juga Bunyamin. Dan akhirnya kali ketiga ni, kedatangan ke Mesir ni kali ni, Yusuf mengaku dia Yusuf. Bayangkan mas, bayangkan adik-beradik, ya Allah, depan kita ni Yusuf yang kita humban dulu. Mati patut budak ni. Sekarang dia bukan budak, dia bukan hamba. Dan dia sepatutnya kalau dia tak hamba pun dia miskin. Tetapi dia raja depan kita. Bayangkan. Dan pada waktu inilah adik-beradik Yusuf diberikan baju Yusuf. Menteri Mesir Nabi Yusuf berikan baju dia untuk dihantar kepada Nabi Yaqub supaya Nabi Yaqub cam, ya Allah, Yusuf masih hidup. Dan kali keempat kedatangan Nabi Yaqub dan adik-beradik gathering himpunan ke Mesir. Dan di sinilah
inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Akhlak yang sangat hebat. Kita akan tengok bagaimana 11-10 orang adik-beradik ini beristighfar. Nabi Yaqub pun terharu atas ketentuan Allah, dan Nabi Yusuf juga terharu. Akhirnya Allah memberikan cahaya di celah-celah kegelapan, keputusasaan itu. Sebab itu Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa baca surah Yusuf, dia akan tenang daripada sebarang masalah, insya-Allah.